balah sangat. Saya kadang-kadang tengok dalam laporan-laporan politik di parlimen macam-macam. Ya. Sampai berlebih-lebih, maki hamun, ya, dan bawa perpecahan dan pergaduhan. Tak ada masalah nak beza pendapat. Tak semua saya buat betul. Saya boleh ditegur, saya boleh dikritik, ya. Tetapi tak payah hina, tak payah cerca. Saya tak ambil gaji sebab apa? Saya nak tunjukkan bahawa bukan semua mesti cari duit. Gaji itu hak. Kalau orang ambil gaji itu hak dia. Tapi jangan curi simpan di rumah-rumah lain. Tak boleh. Jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Kewangan, kerjanya nak kayakan diri. Tak boleh. Kalau tidak, negeri ini rosak. Ya. Negeri ini rosak kalau kita tak betulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari kena faham. Ada orang kata ini orang pasal dendam. Saya marah, dendam apa? Saya dah Perdana Menteri, nak bergaduh apa lagi? Saya Perdana Menteri, tanggungjawab saya nak jaga duit rakyat ini. Balik kepada rakyat. Mana boleh fikir 100,000 bagi satu kampung? Boleh fikir begitu dulu? Tak ada. Beli drone. Buat apa-apa projek, dia putuskan. Kenapa? Kerana kita ada upaya kalau kita tak curi dan sakau wang rakyat.